姐，你去过北京啊？那个？我去过北京，我觉得在北京的生活很方便，它的交通呢、生活呢，都我觉得很方便。是啊，因为我7月的时候要去北京。7月。7月去那边旅行，跟我的朋友去。你在哪里学习？我是从幼儿园到6年级学华文。Video seorang pakcik dari Malaysia viral di China sekarang. Dia cakap bahasa Cantonese, Hakka dan Mandarin di pasar. Ramai orang China tinggalkan komen memuji dia. Ada yang cakap, ramai orang Malaysia menguasai berbagai jenis bahasa. Bahasa Hakka dia lagi hebat daripada saya. Sorry kak, saya nak tanya boleh tak? Saya punya handphone habis bateri. Saya nak call kawan ejen. Saya nak pinjam handphone akak kejap boleh? Boleh, tapi you tak mau lari ya? Tak. Okay. Wei, lancar. Tekan saya Tri. Dalam dunia yang penuh dengan perbezaan, Malaysia muncul sebagai negara yang luar biasa. Di sini, perbezaan bukan penghalang, tapi jambatan yang menghubungkan hati. Bayangkan, seorang pelancong dari Cina datang ke Malaysia, ingin memesan minuman di warung. Tapi sebelum sempat dia buka Google Translate, tiba-tiba pelayan Melayu di depan kaunter jawab dalam bahasa Mandarin yang fasih. Mata pelancong itu terus terbeliak. "Hey, you can speak Mandarin!" Dengan senyuman santai, lelaki Melayu itu jawab, "Of course, ini Malaysia mah." Inilah keindahan sebenar Malaysia, di mana satu bangsa boleh memahami bahasa bangsa lain, bukan karena perlu, tapi karena rasa hormat dan kasih sesama manusia. 姐，你去过北京啊？那个？我去过北京，我觉得在北京的生活很方便，它的交通呢、生活呢，都我觉得很方便。是啊，因为我7月的时候要去北京。7月。7月去那边旅行，跟我的朋友去。你在哪里学习？我是从幼儿园到6年级学华文。我在北京语言大学学习。你学习什么呢？我学engineering。engineering 华文这样讲？我不知道，因为我学习语言。Melayu tapi cakap Cina, pelik lah. Memang pelik kot. 看来呢，很多马来人会讲英语，很少马来人会讲华语。看来pelik loh. 但是我很bangga, saya bangga 会讲华语，因为pelik. Okey, saya suka pelik daripada orang. Jarang orang Melayu boleh cakap bahasa Cina, jarang orang Melayu boleh cakap bahasa India, jarang lah. Kalau ada tu tahniah. Okey, tapi yang pandai cakap bahasa Cina tu janganlah komen pula pergi tulis kat situ, alah aku pun pandai juga cakap Cina, tak ada lah nak bangga nak buat video. Itu hampa, ni saya lain. Jangan samakan saya dengan hampa. Hampa lain, saya lain, okey? Saya bangga saya boleh cakap Melayu, tak kira lah Arab tu masing-masing, okey? Hampa pandai cakap bahasa Arab tu terpulang pada hampa, pandai cakap bahasa apa pun terpulang pada hampa. Ini kelebihan saya yang Allah Ta'ala bagi pada saya guna. Okey, buat apa saya nak malu? Buat apa saya nak simpan? Dah saya pandai cakap Cina, 我会讲华语，我就讲华语。如果我没有讲华语，我就忘记。你们不要骂我。不要骂我，不要生气我。如果你们不喜欢，你们不要看。如果你们不喜欢，你们 block 我。好了，对不对 ？OK， 我们是satu Malaysia，你们会讲华语啊，India 啊，英语啊，华语啊，你们的事。我会讲华语，我就讲华语。如果你们不喜欢，不要看。你们讲我pelik，呀，我 is pelik，我喜欢pelik的东西。OK， 如果不喜欢就不要看。Okey, kelebihan Allah bagi pada saya cakap. Okey, kalau saya tak cakap nanti rugilah 6 tahun saya belajar sekolah Cina. Lepas tu bahasa Arab. Saya memang tak pandai bahasa Arab. Sikit-sikit tu boleh lah. Yang duk condemn saya dekat VTT saya cakap bahasa Arab. Kok, tak tengok P-Ramlee ke? Tak tengok P-Ramlee ke? Jangan pembaris sangat. Okey, minta maaf banyak-banyak kalau apa yang saya cakap ni ada yang tak suka. Biasalah saya tak boleh nak puas hati semua orang, tapi apa-apa pun terima kasih kecam saya, okey? Terima kasih kecam saya, yang mana support saya, terima kasih. Okay, now it's writing going on plus bio you global apa
English. 谢谢你，哇，是很谢谢。小学在甲东比较。你读小学是中文啊？啊，我妈妈也是会讲。一点点啊。现在对马来西亚就是马来西亚唱歌唱到什么？希腊，哇，他唱歌。哇，太阳出来了。希腊。 Challenge myself to speak Mandarin on Chinese New Year. Uncle, saya boleh cakap Cina, Uncle. Betul lah, Cina ada banyak jenis. 可以。可以 Mandarin。那因为以前我们是读华小。你可以讲华语啊，很厉害哦。要么就他华人。他是华人啊？他华人，他跟马来人结婚，然后我奶奶生了孩子，他们全部不要学华语，我奶奶就她的华文也是越没有讲了，因为没有人讲华语嘛，在家。我们爸爸长大过后，他就后悔，他就删我们他孩子全部去华小。 他们两个都觉得，如果删去华小的话，就有 extra 一个language，是没有 lose 什么东西的。你等一下直接回家。直接回家靠近我家了吗？我今天2点到现在啊。2点早上啊。Airport 的 booking 3点、4点、5点、6点都有。是 Airport 的吗？以前我是12点我去 Airport，1、2点我就 stand by 在外面。在车休息。OK，Thank you。 你知道吗？在我的班，我的朋友讲，哇，朱莱卡，为什么你妈妈很漂亮？是咩？是啦，我没有听哎。你跟老师讲，你不听。哦 ，OK。我很羞啦。你很羞？为什么你很羞？如果人家讲你妈妈美丽，你要谢谢。因为为什么你要很羞？因为我的朋友讲。 哇，出来看你的妈妈很漂亮哇！出来看，是咩？是你朋友讲还是你自己讲？我的朋友讲。哦。你用美丽的衣服要去哪里？不可以卖穿美丽衣服，不可以啦！什么？等一下，阿爸骂你。为什么阿爸要骂我？我没有做不好东西。 Bila Cikgu Melayu ajar bahasa Kina. Okey, lepas tu 谢谢. Bawah sekali tu 请坐. Okey, dekat bawah tu yang bawah sekali tulis kat situ sila duduk. 请坐 tu maksudnya sila duduk. Okey, 同学 tu maksudnya anak murid. Okey, tulis kat situ anak murid ataupun pelajar. Okey, sekolah kebangsaan. Dekat sekolah kebangsaan, maksudnya sekolah yang majoriti Melayu lah, pun ada kelas bahasa Mandarin juga. Ada sekolah yang dah ada. 谢谢老师。哦，第四。Đi ke senang. Golele pai. Golele. Dia hamil siu ni. Lau lah. Oh. Tua celok lah. Mau tanam sendiri. Teh chung ah. Bang, ini saya ceng neo tai ah. Jo. Lau sai. 不是啦，帮酒啊 ，kidney 啊。哦 ，kidney。滚啊，滚脚下嘞。是地chung。哦，哈，一。放西啊。地chung伊人卡嘴會出下嘞啊。我知。伊人講會好呀。我就唔知啦。啊。 Video seorang pakcik dari Malaysia viral di China sekarang. Dia cakap bahasa Cantonese, Hakka dan Mandarin di pasar. Ramai orang China tinggalkan komen memuji dia. Ada yang cakap, ramai orang Malaysia menguasai berbagai jenis bahasa. Bahasa Hakka dia lagi hebat daripada saya. Orang Malaysia ada bakat bahasa yang sangat tinggi. Dia cakap terlalu cepat saya tak boleh ikut. Kalau begitu, saya rasa melancong ke Malaysia tak ada masalah. Semua kagum dengan bakat berbahasa rakyat Malaysia yang sangat hebat sebab sebenarnya bahasa Cantonese dan Hakka merupakan salah satu dialek di China. Tapi fasikan pakcik itu membuatkan ramai orang nak bersembang dengan dia. 我讲什么事我都不喜欢讲啊，只是讲，不好意思讲哦，不好意思讲啊。Sorry kak, saya nak tanya boleh tak? Saya punya handphone habis bateri, saya nak call kawan ejen. Saya nak pinjam handphone akak kejap boleh? Boleh, tapi you tak mau lari ya? Tak. Okay. 喂，蓝桥，这个是我呀，对。
啊，我看到你弟弟逃学嘞。在那个附近，你家里有没啊？哦，可以啊，我跟你一起去。没有，我电话没有电，我现在用朋友的电话。嗯。OK 咯。OK， 我们在那边面，拜拜。OK， terima kasih Kak。没错，你不要一开始跟我讲华语。哦，我以为你不是华人。我以为你也不是华人，我是华人。Pelancong itu terpegun. Katanya, di negara saya pun susah nak jumpa suasana macam ni. Di Malaysia, bahasa bukan sempadan, tapi jendela untuk memahami jiwa. Orang Melayu boleh cakap Mandarin. Orang Cina boleh cakap Tamil. Orang India pula fasih berbahasa Melayu. Semua ini bukan kebetulan, tapi bukti bagaimana masyarakat di sini hidup bersama, belajar antara satu sama lain, dan saling menghormati budaya masing-masing. Di tengah dunia yang kadang-kadang diwarnai perpecahan, Malaysia hadir membawa message bahwa perpaduan bukan sekadar slogan, tapi amalan yang hidup dalam setiap senyuman rakyatnya. Di Malaysia, kita tak cuma faham bahasa orang lain, tapi juga faham hatinya. Warna Malaysia, merangkai cerita, mewarnai Malaysia. Setiap warna, satu kisah. Dan hari ini, warnanya adalah persahabatan tanpa sempadan. Warna